Marilah korang beli helmet kat kita korang. Kita ada helmet Chowi Jetstream, Nakano VZRAM, Shogun, Kura, LTD Bintang, Factory Polaris pun ada satu saja. Nama aku Koko Yash. Ha? Lagu. Saya Fukaya Yash. Ya. Oh, okey. Kakak Yash mahu cari helmet warna merah. Kakak Yash mahu cari helmet warna merah. Helmet apa tu? Yang ni ke warna merah? Stella. Ada warna merah Stella untuk warna merah. Ya. Nak ke? Yang ni 510 saja sekalipun. Kalau awak nak, awak SS kan awak SS. Lepas tu awak kena tutup pintu. Cek nama kita. Ya, awak SS. Kakak Yes suka. Kalau suka awak beli SS. 510 sahaja. Kakak Yes suka helmet warna merah. Oh, okey, boleh. Awak boleh beli untuk helmet ni. Sebab helmet ni warna merah. Dia 510 sahaja. 510 sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is your taxi. Kakak Yes mau cari helmet warna merah gelap. Boleh nak ke? Ni merah gelap. 3.5 saja. 3.5. Kalau kakak Yes suka, kakak Yes boleh SS. Cantik. Awak boleh SS. SS ketuk pintu dekat sini. 3.5 saja. J apa tak? J aku tak apa? Berapa kakak? Berapa? Yang ni pen 3.5. Boleh awak SF lepas tu kata kat sini. Okey, awak betul spayman. Itu ada beg. Ada beg satu. Beg kuning ke? Beg kuning tak ada. Kalau awak nak, awak kena ketuk pintu. Itu ada beg. Satu helmet. Warna merah. Kalau beli helmet ni, memang kalian akan bagi beg untuk serai dengan kotak. Kotak pun serai juga. Ni bukan serai. Showi, memang akan dapat beg kotak biasa je lah. Kalau serai dia ada beg dia. Kalau Showi dia ada beg lain. Kalau awak nak beli SL ni 3.5 sahaja. 3.5 sahaja. Awak boleh kontak kita kat situ. 3.5 sahaja. Sebab tu kakak Yes naik motor warna merah. Oh, okey. Kalau situ kakak Yes boleh beli lah. Kalau situ kakak Yes boleh beli. Okey. Itu helmet okey. Memang okey je. Helmet tu memang high quality. Memang bagus punya on top punya. Ya, memang warna merah. Betul. Ni colour maroon. Sebenarnya lah. Kalau tengok tu macam merah. Dia maroon. Oi. Dia maroon. Belilah. Oh, tak ada. Maaf. Boleh SS. Nombor lah. I'm busy. Oh. Ya. Nombor lah. I'm busy just now. Sorry ya. Wait. Bye. Siapa apa nak tengok harga yang mana boleh komen sahaja dekat bawah.
Boleh komen-komen sahaja dekat bawah. Cepat apa minat helmet yang mana boleh komen. Biru bawah tu berapa? Biru bawah tu yang mana? Yang ni ke? Ini. Yang tu factory. Factory tu 4.5 saja. Kakak ada cermin hitam ke? Kakak ada cermin hitam. Cermin hitam untuk baju hitam ke? Baju hitam tak ada lah. Tapi memang kita ada baju yang colour-colour lah. Susu dah colour hitam. Suka nak kita. Kita baju black colour. Kalau nak tak dekat showroom tadi pun elok lah. Boleh awak boleh PM sahaja kita. Awak screenshot ni awak PM sahaja kita dekat sini. Untuk yang ni. Okay. Mami sipkan because not jadi go what for that. Dia kudat. Yang mana tak payahlah pergi balik kampung. Gading because berkedang kan dia because selalu bah. I don't know, maybe sometimes lah. Because this mommy kan not jadi about that, not jadi mau ego. Because moment lah. Sometimes mommy go about that. Dia kudat, I don't know. Siapa korang yang mana belum masuk boleh type screen dulu. Boleh type screen. Ya. Siapa apa tengok hal yang mana pun ada korang. Yang mana pun ada. Keadaan kita memang tapi bukan apa yang kakak ya suruh cari hal warna yang gelap. Gelap yang tu. Kakak ya boleh follow dulu lah kalau nak beli. Kakak ya sekali follow dulu. Kena follow dulu. Abang kopi ni tak? Iya. Belum follow, boleh follow dulu pak. Boleh follow dulu korang. Boleh follow dulu korang. Ada yang nak warna hitam? Ada. Awak boleh follow dulu, boleh follow. Boleh follow dulu. Sebelum masuk boleh tap screen dulu korang. Boleh tap screen dulu. Berminat yang mana ke? Boleh komen sahaja kat bawah. Good. Jeff. Hai. Komen sahaja kat bawah. Sebab korang yang mana belum masuk. Ya, dia boleh dia. Yang dua ni. Oh. Okay. Dua. Ni baju bang tak okey nak top belakang. Tak. Untuk kakak Yas pergi kerja naik motor. Oh ya, okey. Boleh jumpa tak? Betul. Siapa hampa yang belum masuk boleh tap screen dulu. Tengok helmet yang mana. Helmet masih banyak korang. Masih banyak korang berminat helmet yang mana boleh komen-komen dulu. Komen-komen dulu. Ada tu yang ujung tu korang. Yang ujung tadi tu. Awak nak ke? Awak dah SS ke? Kalau awak nak, awak terus PM. 3.5 saja. 3.5 untuk helmet tu. RM350.
masuk berita Facebook ni nak tengok Hafiz Aiman boleh komen-komen saya kat bawah. Sebab korang tengok Hafiz Aiman boleh komen-komen saja kat bawah. Boleh komen-komen saja kat bawah korang. Komen-komen korang. Sebab korang minat Hafiz Aiman boleh komen-komen kat